di sini. Suara kita bersatu, biar dunia tahu cerita yang tak pernah dibincangkan. Dalam kebenaran, rasa takkan hilang. Hey, mari ikut serta. Ruang santai ini milik kita bersama. Di antara suara, kita berbagi cerita, mencari solusi di setiap lapis rasa. Hey, kami Budak Club. Hey, kami Budak Club. Hey, kami Budak Club. Raya, 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 raya. Selamat Hari Raya. Kita kembali semula ke podcast Budak Kelang episod yang terbaru. Okey, kita kalau anda rindu kami sebab seminggu kita tak ke udara, okey, hari ni kita kembali ke udara. Alright, masih lagi raya, seminggu raya. Kita dah seminggu lebih lah. Seminggu lebih, tapi kita rekod awal lah sebenarnya. Kita rekod awal hari ni. Kalau tak kena shoot masa minggu raya kan. Kalau kan macam aku dah cakap, kalau dia suruh aku kerja juga raya kedua tu, kita kena check something is not right. So macam biasa, episod kita masih lagi ditaja oleh In-Charge KMU, rakan takaful anda. So bagi anda di luar sana yang ingin mendapatkan khidmat nasihat anything related dengan insurans atau takaful, korang boleh contact In-Charge KMU dekat diorang punya social media, Facebook, Instagram, TikTok, In-Charge KMU. Yes. So apa macam raya you all? Okey semua? Kau okey? Raya? Kita baru lepas kita baru lagi. Kalau aku cakap iya, dia orang cakap baju sama. Tipu. Lepas tu komen banyak. Komen banyak. Kena aku pula jawab. Dia tak nak jawab. Aku komen. Sebab aku tak ada access dekat YouTube Budak Kelang, so aku tak boleh reply komen. So kita keluar aku punya nama betul. So hopefully korang punya raya is going well lah kan. Rasanya kalau ikutkan ni dah ada yang ramai dah start bekerja dah. Start bekerja lah. Dah berapa hari ada seminggu dah. So habis macam mana perjalanan balik kampung? Sama je. Aku tak bangun dari kursi ni lagi lah. Okay guys, kita masih lagi dengan Abel. Kalau kau follow kita orang, last 2 week kita ada first episode khas raya masa tu. Tapi ni dah tak ada cerita raya dah. Tapi kita nak bagi peluang kat Abel sikit Anas. Dia nak promo apa, kalau dia ada nak promo, sebab dia pun apa baik kau sekarang buat insurance. Ya, aku masih lagi dalam industri yang sama. Aku masih lagi ada dalam takaful. Aku sekarang bersama dengan Zuris Takaful. Zuris Takaful Malaysia Bahak. Okay. So, dan juga aku ada terlibat dengan unit amanah, iaitu di bawah unit trust di bawah RSB Asset Management. Okay. So kepada siapa yang ada planning lah nak buat simpanan, nak buat pelaburan ataupun nak buat education plan, bolehlah berhubung. Okay. Sama je plan dengan AIA sebenarnya. Dia sama je. Provider dia lain lah. Adalah here and there tu. Kita selalu cakap macam kalau kita jumpa klien, kalau aku pergi appointment kan, kita memang tak buruk-burukkan kompetitor kita. Yes. Kita cakap kadang-kadang dekat company kita orang lebih ni, tapi kat company sana lebih dekat tempat lain. So bergantung pada korang punya keperluan lah, korang punya needs mana. So korang boleh decide lah. So, kita pun boleh panggil lah, kita tak ada clash of interest. Biasa pun kalau melibatkan plan-plan yang tak ada di Zuris Takaful, aku pun biasa recommend klien kat dia orang pun. Cuma di Zuris Takaful apa yang specialnya, kita still lagi available dan sentiasa available lah untuk orang yang dah ada penyakit yang nak mohon untuk plan hibah. Itu memang adalah tersedia lah untuk hibah. Kau buat rekrutmen? Untuk rekrutmen aku tahun ni aku start buat. Aku start buat rekrutmen. So siapa nak join Abel, boleh seorang cikgu yang bagus. Sebab dia pun pernah jadi cikgu ganti. Aku pun pernah jadi cikgu dia lah. Dia ni memang cikgu aku pun sebenarnya. Terus terang aku cakap, banyak cikgu, tapi antara cikgu yang banyak sikit mencurahkan ilmu dia Abel lah.
Dah banyak curahkan ilmu. Kita sama-sama kongsi ilmu. Banyak. Tak ada. Memang betul banyak. Dulu masa kalau aku tak ada duit pun dia belanja makan. Jadi kita guni lagi Masa bermula dulu kan. Alright, tapi kita nak panggil Abes hari ni kita nak bincang sebab sama juga antara circle kita ni. Circle kita ni ramai juga yang knowledge diorang pasal bola sepak ni memang follow. Dan aku tak ingat episod berapa kita pernah share dengan korang, kita orang punya tahap Gian nak tengok bola sama-sama tu time PKP baik, ingat Abang? Oh ya. Kita semua video call Google Meet. Siap seorang Google Meet tapi kat rumah tengok game masing-masing kat rumah tengok game. Kat situ seorang-seorang komen cerita. Boleh borak semua kan. Kita nak borak pasal InsyaAllah kalau episod ni release malam ni akan ada first game untuk UEFA Champions League. Suku akhir yang pertama. Okay, so malam ni ada 2 game akan main malam ni. So macam Abel ni dia punya tahap tengok bola game Latin Copa America Argentina, Brazil yang main pukul 8 pagi pun dia tak miss tau. Tak, dia bukan. Yang tu memanglah sebab dia memang fan Argentina. Sama macam aku juga, okey lah, fine. Tapi dia ni semua game dia tengok. Mana-mana liga pun dia tengok. Dia memang follow. Tapi aku tak tahu lah sekarang masih lagi. Aku sampai Liga Afrika pun aku follow lagi. Kan? Aku Liga Afrika aku tak pernah tengok siapa. Dia selalu orang-orang yang follow Liga Afrika, liga-liga pelik ni, selalu dia ada di tepi lah. Follow rapat. Tapi memang Abel dia passion. Kalau kadang-kadang dulu masa kat office, masa kita orang sama-sama, orang lain dekat phone tengah tengok video apa semua, dia tengah tengok kadang-kadang gol bola, play main bola, lepas tu dia tengok kasut. Dia memang favourite try boot bola. Jangan pergi mall dengan dia, sebab kalau pergi mall dengan dia kau kena singgah kedai kasut dia nak try kasut boot tu. Dia try, yang problem dia dah try dia tak beli, lepas tu dia belah. Kau ikut kan, kau ketat macam siulah, sesga dia dah usah ketat. Alright Ben, malam ni first game kau follow Champions League? Aku follow lah Champions League, follow. Takut lepas tim kita, sebab kita semua satu tim lah. Kita Liverpool. Liverpool dah innalillah lah dekat Champions League ni. Kecewa lawan PSG. Tapi malam ni kita ada 2 game nak main malam ni. First game is Bayern jumpa Inter. Kita cerita yang malam ni dulu lah. Bayern jumpa Inter and Arsenal jumpa Real Madrid. So kita nak cerita dulu Bayern Inter game, macam mana game Bayern Inter kau rasa? Ini dua-dua top flight punya team ni. Top flight, yes. Top flight. Even Arsenal Real Madrid pun top flight juga. Kan? So kalau untuk Bayern Inter ni, kita tengok Inter sekarang dia kat Liga dia nombor 1. Bundesliga Bayern pun nombor 14 poin lah beza dengan yelah. So expect untuk game. So aku buat macam kerja muda. Aku macam aku tanya je soalan. Sebab aku tak sempat lagi nak buat research. Game kita tahu Bayern sekarang ni Inter kalau kita tahu dia ada macam satu curse tau. Kalau dekat Eropah ni Inter ni jadi susah tau nak ditewaskan. Rasa ni game Bayern Inter ni macam mana kau expect malam ni, Bay? Kita tengok based on game yang sebelum tu. Semasa Inter bertemu dengan kelab Belanda. FC Feyenoord. Inter yang Feyenoord. Alright, Inter Feyenoord. Bergelut juga sebenarnya untuk Inter lepas ke stage quarter final ni. Lepas tu kalau nak compare pula Bayern pula senang-senang pula itu hari. Yes. Walaupun berjumpa dengan Bayern Leverkusen. Leverkusen. Kita tahu yang last year Leverkusen memang last year macam magic lah kan. Leverkusen tahun ni dia okey lagi. Dia baru nak okey. Dia okey, dia nombor 2 lah. Baru nak okey. Permulaan liga masa memang awal season tu teruk. Bergelut dia orang nak menang. Selepas beberapa game baru Xabi Alonso ada perubahan pada tim. Daripada segi line up dia dah buat perubahan dan ada improvement. Dan sekarang ni kalau kita tengok di liga memang ada peningkatan poin lah daripada segi kutipan poin untuk Bayern Leverkusen ni. Okay. So maksud Leverkusen
sebelum ni memang tengah struggle lah. Tengah struggle. Dan sekarang ni tengah okey. Tapi dia kalah juga. Tapi masa dia kalah dengan Bayern tu, dia dah start okey. Dia dah start okey, tapi jumpa sekali Harry Kane masuk, habis jahanam dia. Harry Kane dia peringkat Champions League lah macam. Kita tahu Harry Kane kat Liga Bundesliga pun memang dia antara top scorer dia juga. top scorer kan sekarang, masih lagi kan? Masih lagi top scorer. Okey, tapi game akan main dekat San Siro Game akan main kat Italia Inter home ke apa ni? Ni main game dekat Bayern dulu. Bayern dulu. Arena. Okey. Faktor home ground Bayern kuat tak Bayern punya faktor home ground? Sebab kalau kita tahu Inter Milan, Inter lah home ground dia tu memang antara gerun lah. Kita tahu banyak oponen kalau turun ke apa nama stadium dia? Giuseppe Meazza. Dia San Siro sama je lah kan? Dia sama. Tapi kalau AC Milan main nama dia San Siro. So main kat stadium yang petak tu. So kita tahu suasana dia memang tu kan. Tapi adakah kat Bayern akan ada suasana tu? Jujur aku pernah pergi dua-dua lah game. Aku pernah pergi dekat Allianz Arena, tapi aku tak tengok game. Aku masa match day aku kat stadium, tapi aku dekat luar saja. Tapi dekat Giuseppe Meazza aku berpeluang untuk masuk tengok game lawan Juventus pula masa tu. Masa Ronaldo main kat Juventus. Kalau daripada segi vibe penyokong, dua-dua ni aku rasa menang dekat Inter. Inter menang dekat situ sebab daripada luar stadium Inter Milan ni kan, memang gila-gila lah dia orang punya penyokong. Tapi tak sure lah sebab mungkin masa tu faktor lawan Juventus. Yang masa aku pergi Bayern tu dia lawan tim biasa je masa tu, tak kuat sangat, bukan rival lah. Tapi kalau kita tengok daripada segi fan Germany punya league punya fan pun, kalau kita tengok contoh macam Dortmund lah. Dortmund yang paling gila lah. Kan, Dortmund yang paling gila, the yellow wall, yellow wall tu kan. Tapi Inter pun dia ada dia punya atras pun gila. Sebab aku ada peluang duduk masa game dekat atas atras diorang. Aku cakap gila babi lah. Diorang lagi gangster lah. Memang gangster kot. Aku cerita experience sikit lah. Seat member aku seorang tu, dia punya black market punya jual tiket ni, seat yang sama member aku tu ada 3 orang tiket duduk seat yang sama. Pada game tu. Gila, nasib baik ada seorang gangster tadi tu backup kita orang shoot. Betul juga cakap faktor stadium. Sebab kalau macam kita kan fan Liverpool, kadang-kadang bila Liverpool nak kena jumpa Inter, kita cakap nak kena pergi Inter ni macam berat sikit tau. Tapi kalau pergi Bayern, dia cakap boleh game 50-50. Dan kita pun Liverpool pun pernah menang kat Bayern. So bagi perspektif sebagai penyokong, rasanya macam nak pergi ke Inter ke Milan tu lagi gila lah. Betul lah cakap efek tu kan. Satu player yang kita tengok tiba-tiba tahun ni dekat Bayern, out of nowhere, dia bukan out of nowhere, dia memang dia perform, tapi tiba-tiba transfer dia ke Bayern Munich ni jadi macam kejutan tau. Bila masa mula-mula aku rasa aku dah tahu siapa kan. Kenapa aku rasa aku dah tahu lah. Ada player lain ke apa semua ni kan. So faktor macam mana dia daripada kelab Crystal Palace. Olis. Dan dia masa mula-mula dia ke sana tu aku baca dia ni just nak buat backup kan. Tapi dia dia memang perform dekat Bayern dan dia dapat panggilan untuk national team dia kan baru-baru ni, international game. Adakah dia faktor juga? Dia kena faham kenapa Bayern kena ambil Olis daripada kelab yang biasa dekat Liga Inggeris yang tak perform. Bukan player yang kita look out lah kan. Betul. Tapi dekat Bayern, Olis ni jadi game changer dah. Betul. Dia memang daripada segi gameplay Olis tu sendiri yang memberi kelebihan kepada Bayern lah. Kat situ kita ada Bayern ada advantage lah untuk kenapa dia ambil Olis ni. Sebab mesti scouting dia dah study gameplay yang dia betul, memang betul. Tapi peliknya masa tu dia ambil, lepas tu siapa dia punya coach baru tu? Company.
company sebab dia pemilihan company pun masa tu aku dah pelik dah. Lepas tu pembelian dia pula masa tu aku cakap ni nak mati apa Bayar ni. Ni pula tu. Sebab company kita tahu dia daripada team yang dia punya team tu relegate last season. Dia relegate dan tindakan pemilik Bayern ambil dia sebagai manager untuk Bayern pun masa tu aku ngengkep masa kau aku cakap gila ke relegate punya manager kau ambil untuk jaga Bayern dan decision dia yang awal ni beli Olis ni cakap wish Bayern ni hancur. Tapi aku tengok line up coach Bayern ambil semua jenis yang marquee player punya. Tak ada simpan punya coach. Yelah marquee player satu tapi coach ni dia baru lepas relegate tau. Maknanya track record dia tak cun. Dan yang ambil tim dia pula yang ambil dia tu Bayern Munich tau. Kita tahu nama besar bukannya Werder Bremen ke Hoffenheim ke apa semua. In fact Leverkusen pun kalau ambil dia pun boleh lah. Boleh dengar dia. So tapi tindakan dia beli Olis ni pun kita terkejut lah dia ni. So untuk Inter Milan one player yang rasanya game changer untuk Inter Milan rasa siapa? Bagi aku satu lah. Sepatutnya Ballon d'Or, sepatutnya one of Ballon d'Or punya list tahun lepas. Tapi dia ada dalam list tapi dia nombor 11 ke berapa aku tak ingat kan. Out of 10 lah. Kan dia complete player untuk Inter dan Lautaro lah. Juga untuk Argentina aku rasa. Dan dia pun untuk Argentina sekarang perform World Cup winner kan. So aku rasa dia yang akan jadi game changer. Tapi kalau untuk Bayern bagi aku tetap Harry Kane lah. So game ni antara Lautaro dengan Harry Kane lah. Tapi sekarang ni aku tak sure Inter pun dia punya Thuram pun antara dia orang punya target player dia kan untuk scorer. Betul. So Thuram sekarang jadi tiba-tiba jadi dengan perform kan. Tiba-tiba jadi. Dia pun dapat panggilan international. Betul. Tapi dia bukan first time lah international ni kan, dah biasa. So sikit untuk Bayern dan Inter prediction. Kalau ikut aku punya jakaan aku lebih kepada Bayern Munich lah sebab daripada segi berapa? Bayern Munich sendiri pengalaman Bayern tu sendiri di Champions League dan aku rasa dia orang punya chances untuk menang tu lagi tinggi lah. So berapa prediction goal? Untuk kedua-dua stage lah aku rasa 3-2. Berapa nak letak? Dah terbiasa. Alright, kau. Aku kalau korang tahu Inter Milan memang aku punya tim kat Itali. Kalau first team aku tu Liverpool lah. Tapi setiap negara aku ada tim yang aku sokong, yang favourite lah, bukanlah nak kata sokong sangat pun. So aku memang mati-mati akan pilih Inter Milan lah. Sebab aku lagi suka Inter Milan daripada Bayern Munich. Bayern Munich adalah satu tim yang aku tak suka sebenarnya. Aku tak tahu kenapa, tapi aku tak berapa suka. Maybe sebab Oliver Kahn kot. Alright, so untuk aku rasa game ni Bayern akan menang. Faktor home ground, satu home ground. Itu first leg lah. First leg ni, kita cerita first leg ni. Dan tak sure lah sebab last aku dah dengar Inter pun dia ada masalah missing player tapi dah maybe recover sebab kita shoot ni awal tapi maybe lah dia ada masa seminggu nak recover apa semua kan. Dan memang still berat lah pada memang aku Itali pun aku minat juga tapi bukan Inter first team aku Como. Lemon. Fabregas. Como tu baik siap. Aku pernah pergi stadium dia. Baik. Alright, second game. Malam ni juga akan main is Bayern Munich jumpa Bayern Munich pula Real. Real Madrid versus Real. So jenis Arsenal untuk mendapatkan Champions League dia punya Champions League pertama aku akan diteruskan malam ni. Macam mana kau rasa? Kita cakap pasal Arsenal dulu lah. Arsenal sekarang ni kita tak tahulah time game ni sama ada Saka dah dia dah okey, cuma dia belum fit kan. So sebenarnya Arsenal ni kalau kita tengok pada season ni faktor dia pada Saka. Kita boleh tengok bila mana Saka tak ada, even Odegaard sendiri pun tak boleh nak buat game macam biasa.
Oh, dekat struggle. Saka tak ada dia struggle. Memang struggle nampak dia kat tengah tu. Pusing-pusing ke kiri ke kanan. Tapi Saka dah, macam cakap Saka dah England itu dia main tak? Tak dapat. Tak panggil. Disebabkan injured ke apa? Sebab injured lah. Injured lagi kan? Tak fit dia. Dia dah okey tapi tak fit lah. Maybe biasa kalau tengok untuk fit dia akan ambil 2-3 minggu. Tapi tak tahu lah kalau desperate punya hal, anything can happen lah kan. So perjalanan Arsenal punya memang struggle. Aku tengok tambah untuk berdepan dengan tim Real Madrid yang tengah perform. Kita tengok tim Real Madrid ni adalah juga tim kepada national team masing-masing. Dan di peringkat di peringkat nasional kita tengok game-game yang sebelum ni, yang 2-3 hari sebelum ni, masing-masing perform. Dia sama ada di Brazil dan juga kita tengok ada Mbappe di Perancis sendiri, Jude Bellingham sendiri, semua skor. Kita tak tahu bila kita siarkan podcast ni, kita tahu game Liga EPL pun dah main. Ada game yang akan main next week ada semua akan dah main lah. Kalau katalah kau Tony Arteta, bukan kita nak nafikan Arsenal Liga boleh kejar, tapi logik akal matematik diorang still boleh menang. Kalau tiba-tiba Liverpool kalah semua game, diorang still boleh kejar. Dan aku nak cakap kalau Liverpool kalah semua game pun, MU pun dah dapat. So matematik lah. Tapi logiknya dah tahu. Ramai fan Arsenal kita jumpa pun dah cakap tak apa, ambil lah Liga. Dah ramai kita jumpa. Kalau korang Arteta, adakah Liga ni kau akan buang maksudnya dah kau tak fokus kat Liga, kau simpan player more ke Champions League? Aku tahu ini harapan korang, harapan untuk dapatkan. Kau akan buat macam tu ke kau still akan fight juga untuk Liga? Dia macam mana pun, sekalipun Liga aku rasa ada keutamaan juga untuk Arsenal, walaupun bukan pada champion, tapi untuk mengekalkan dia punya top 4 lah. Nombor 2. Memang aku nampak Arsenal sekarang ni walaupun tak dapat champion, dia dapat nombor 2 untuk kekalkan nombor 2 ni. Itu adalah hat-trick nombor 2 mungkin sesuatu yang dibanggakan. Boleh dibanggakan. Manalah kita tahu sebagai fan 3 times runner up. So kalau aku kita kalau tengok daripada segi game, aku Arteta aku akan fight lagi sebab still belum kalah. Dan kita boleh tahu Liverpool memang ada krisis, bukan krisis bergaduh ke apa, tapi isu kontraknya 2-3 hari ni trend dah confirm pula dengan Real untuk tahun depan, tapi tak sign apa-apa lagi lah walaupun dia boss man kan. Apa semua kan. So anything can happen. Dan City pun pernah kalahkan Liverpool setelah Liverpool leading 12 point beberapa tahun lepas. So kalau aku still fight, itu yang pertama. Tapi aku akan all out untuk Champions League sebab ni first time dan benda ni dia tak ada point, kau memang kalah mati. Kalau kau menang kau pergi lah kan. So lagi satu, kalau daripada segi bisnes pula, Champions League every week punya game, so duit banyak kat situ tau. Dan all the sponsor memang nak tengok key player main kan, apa semua. So memang kena ambil dulu, sebab kalau tiba-tiba dia kata dia fokus Champions League, kau kena tahu dia lawan Real Madrid tu. Kalau dia out, jahanam dia. Tapi Real Madrid aku tak sure lah, sebab aku pun tak follow sangat. Diorang pun performance diorang bukannya maintain dia kadang-kadang dia ada tahun ni kan. Dan dia itu kalah dengan The Goat Anthony Betis. Tapi kita maybe itu faktor The Goat Anthony tu sendiri kan. Real pula, Liga dia still harapan dia memang cerah sangat. Dia beza berapa poin je dengan Barca sekarang. Tapi diorang boleh ke diorang maintain untuk dua ni? Utama diorang tu dekat Champions League ke ataupun Real Madrid ni sebenarnya tak ada masalah. Dia boleh hadap je apa-apa game. Real Madrid dia memang dua tu diorang punya maruah. Dua-dua. Liga dengan Champions League. Champions League dengan Real Madrid ni memang dah sebati lah. 13 kali. Pemenang paling banyak 13 kali kan. So dia memang lepas tu tak dinafikan juga, walaupun benda ni out of football lah, memang Real Madrid ada dekat Champions League ya. In fact dia dah kalah tau, dia dah out of daripada top
8 punya team masa Champions League. Dia kena main play-off apa semua. Tapi so aku rasa Real Madrid will being Real Madrid lah. Kalau kita tengok sebelum ni Real Madrid berdepan dengan Atletico kan, memang struggle kan nak lepas stage tu. Kita tahu yang Atletico pun tengah on form juga pada masa tu. Tapi ada faktor derby jugalah tu. Real menang dekat Bernabeu 3-2 4-1 dan dia kalah dekat Atletico dia kalah 1-0. Untuk berdepan dengan Arsenal ni, aku rasa tak ada masalah untuk Real Madrid tewaskan Arsenal lah. Tambah-tambah lagi bila main dekat Bernabeu. So prediction aku lah, terus kepada prediction ni. First game dia main dekat Emirates. Emirates. Oh, Emirates dulu. Kau balik prediction kau. Okay. Kau fikir dulu, kau cakap dulu prediction kau. Dia kalau aku tengok dia main kat aku ini prediction aku lah. Prediction aku tak nampak Arsenal akan menang. Arsenal dulu. Aku tak nampak Arsenal akan go through ke semi lah. Sebab dia lawan Real Madrid. Kalau dia lawan tim lain, aku boleh cakap kalau Arsenal lawan Inter Milan, Arsenal lawan Bayern Munich, dia masih ada chance aku rasa. Masih ada slight chance. Tapi aku tak nampak chance kalau dia dengan Real Madrid. But bola tu bulat kan, kita tak tahu tactical pada hari tu. Tapi kita tahulah player Ria, kita tengok first 11 Real Madrid Arsenal itu pun dah nampak beza. Lain level dia. Dah tukar dah prediction. Okay. So prediction aku, walaupun bermain di Emirates dulu, ada kelebihan untuk Real Madrid tewaskan Arsenal 2-0 lah aku rasa. Right, so untuk aku, logiknya aku rasa Real akan menang. Tapi aku nak sangat tengok Arsenal menang untuk game kali ni. Sebab macam nak tengok Arsenal menang untuk kali ni lah. Aku pun pendapat macam tu. Dia bagi aku dia ada satu je chance kalau dia nak menang. Saka kena fit. Itu faktor yang belum lepas tu Mikel Merino janganlah main striker. Tapi Merino perform dia boleh score tapi dia tak boleh duduk atas all the time. Nasihat kepada pengurus fantasi, kau ambil Merino sebab dia main striker, tapi point dia point dekat midfield. Tapi game yang menentukan game aku rasa bukan Odegaard tau. Aku rasa Declan Rice. Tapi ini menarik Odegaard bertemu balik Real Madrid. Yalah, tapi nothing lah, tak ada apa sangat pun. Tapi aku rasa Arsenal game kalau nak menang Declan Rice. Sebab Declan Rice ni dia punya passion gila babi kan. Sebab dia dah main box to box dah. Dia dah masuk box to box. Dia box to box. Lepas tu dia ada Waneri tu padu lah. Aku rasa Waneri tu memang ada sikit masa lagi bagi dalam memang dah setahun cukup. Aku rasa setahun. Next season aku rasa dia memang dah boleh ganti Saka lah. Betul. So itulah rasanya semua pun aku rasa setuju. Kita rasa Real Madrid akan menang. Tapi kita nak tengok Arsenal menang. Kita nak macam best kan? Kalau bagilah budak-budak Arsenal ni senyum sikit dah. Tak ada apa. First leg je. Nanti second leg kita cerita lain. Aku terus terang aku cakap, aku kalau boleh tak nak Arsenal dengan PSG menang Champions League sampai beli-beli. Dulu 3 Arsenal, PSG dengan Man City, tapi Man City dah menang lah sekali kan. Okay. So itu 2 game malam ni. Kita just terus lagi 2 game balance kita share. Barcelona Dortmund ni. Okay. Barcelona ni tak tahulah before this, sebelum startnya quarter final masa second round ni, ramai orang cakap prediction final is Barcelona Liverpool. Memang dream final. Dia bukan apa, Barcelona dengan Liverpool awal season sebenarnya. Bukan Liverpool sekarang. Tapi kita tak nak cerita pasal Liverpool. Liverpool dah tersingkir padan muka. So Barcelona jumpa Dortmund. Game ni adakah main pula dekat Nou Camp? Main Nou Camp dulu Nou Camp dulu. Barcelona easy win ke macam mana lawan Dortmund ni? Pak Dortmund before this pun dia jumpa tak ada lagi betul-betul challenge dia Lyon apa? Lille before this Sporting. So dia belum jumpa lagi yang betul-betul tough untuk dia. So Barcelona pula dia kena hadap dekat quarter final. Barcelona kita tahu memang tengah aku tak tahu, aku tengok Barcelona sekarang ni memang shock tau. Dia punya gameplay dia, taktikal yang dia guna dengan player yang dia masukkan, even ada pertukaran pun
kita boleh tengok kesesuaian player yang masuk tu terhadap game yang tengah dimainkan tu. Tersusun rapi daripada bawah sampai ke atas dengan magic daripada yang ada pada Lamine Yamal sendiri. Okey, Yamal memang tengah kita tahu tengah mendunia lah. Tengah mendunia dekat itu Nation League pun dia punya assist tapi tak skor penalti. Penalti shoot tak skor. Tapi dah sebaik menang. So, ya, Yamal antara key player juga, tapi Barcelona tu tim dia sendiri pun kita tahu tahun ni memang nampak susah. Tapi aku rasa Barcelona ni dia akan ada pemenang Ballon d'Or tahun ni. Memang Salah memang susah nak dapat. Kecuali kalau Salah akan skor lagi gila babi dan menang League lah. Ada peluang lah 50-50 kat situ. Tapi aku rasa pemenang Ballon d'Or kalau untuk tahun ni Rafinha memang. Aku cakap dia memang gila-gila dekat Barcelona. Rafinha dekat Barcelona dan juga dekat Brazil. Dekat Brazil pun sama, yes. So Barcelona memang tengah kuat gila. Barcelona memang tengah kalau kita tengok memang tengah perform. Tapi itulah Rafinha memang tengah meletup, kapten dia Yamal pun tengah meletup, Lewandowski tak berhenti dia skor macam lagi. tu lah, dia sama Lewandowski dia kalau dulu kita ada Ibrahimovic macam tu lah sebab level dia backup kiri kanan Rafinha dengan Yamal tu mainkan faktor kan. So player yang nak tengok siapa? Game changer untuk game ni Barcelona. Oh, of course lah, memang magic daripada Yamal lah. Magic daripada Yamal lah. Sebab Yamal ni kalau tengok game yang masa international baru-baru ni pun dia boleh buat something lah pada game tersebut. Dia Tiba-tiba memang score. game changer. Dia tak boleh nak assist. Tahun ni 18 tahun 204 hari. Umur 18 buat apa ke? Di mana anda ketika umur 18? Aku lagi Main bola. Aku pun main bola umur 18 tapi main bola untuk apa? Aku main bola untuk Pasmas. Oh, okey lah. Boleh lah. Okey lah. Okey, so Dortmund pula tahun ni macam mana harapan diorang? Diorang ada chance ke? Sebab Dortmund ni dia pernah masuk final berapa kali tau. Dan sebenarnya tim dia pun kalau tengok tak adalah harapan sangat setiap kali dia pergi final tu. Tapi dia orang boleh buat sampai ke final. Adakah tahun ni pun magic tu boleh dapat Dortmund? Tak nampak lah. Tak nampak kan? Seriously, memang tak nampak dia punya faktor X untuk dia buat magic tu. Lepas tu aku rasa format baru Champions League ni dia membuatkan semua tim memang daripada awal all out tau. Kan, semua all out. So macam tim-tim yang kita dah sebut ni semua, Barcelona, Real Madrid, even Arsenal, Munchen dan juga Inter kan. Ini semua memang dah all out daripada awal. Tapi aku tak nampak baik Dortmund ni dia boleh pergi lah tahun ni. Aku tak sure kan, sama juga aku cakap tadi, bola tu bulat, tapi aku rasa dia akan out dekat sini lah. Tengok kat sini lah. Sebab aku cakap aku melangkau sikit lah. Cakap terus terang, calon daripada aku sendiri untuk menang Champions League Barcelona. Betul? Kamu? Alright, so clear lah untuk game malam. Tapi untuk malam ni Barcelona Dortmund dekat Nou Camp easy. Nou Camp memang tempat dia. Nou Camp adalah satu tempat yang crazy. Crazy gila. Dia punya favor pada bola tu lain kita macam. pernah pergi kan Nou Camp kan, tapi tak ada game lah masa tu. Kita pergi Nou Camp dengan Bernabeu masa tu kan. Gila, kau pernah buat hal kan dekat stadium Barcelona kau pakai baju Real Madrid kan. Dekat airport Barcelona. Airport kan. Last time tu tak bagi aku balik Malaysia siut. Tapi aku ingat masa aku pergi Bernabeu tu, aku nak tengok kasut. Kasut. Redondo punya kasut je bah dekat cermin tu. Alright. So easy win untuk Barcelona. Sama juga tak nampak Dortmund ni boleh buat. Kalau dia boleh buat maksudnya magic dia ada lagi lah. Based on luck lah. Kalau based on tactical, based on player. Sebab memang Barca bukan Barca yang tahun lepas, 2 tahun lepas yang tengah ada problem. Barca tahun ni memang tengah mendunia sangat. Sama juga kalau Dortmund 2 tahun lepas lawan Barca 2 tahun lepas, Dortmund menang. Maybe lah. So easy win. Sama juga aku rasa Barcelona akan menang lah. So untuk last game Champions League, PSG Aston Villa. Aku harap Aston Villa menang. Aku pun mengharapkan Aston Villa menang sebab aku manager Aston Villa dah berapa tahun dah. Tapi kita kena ingat Aston Villa tahun ni ada kekuatan bila mana Asensio masuk. Yes.
dengan Rashford. Asensio tu Kalau gila. perasan Betul. dengan kemasukan dua player ni ada game changer pada Aston Villa sendiri. Sangat banyak. Dengan Aston Villa, key player sebelum ni siapa? Watkins, John Duran. John Duran sebab dah ni pergi ke pindah kan? pindah ke Arab, so pengganti dia. Dan Rashford, betul lah, memang orang sekarang tengah cakap pasal Rashford, Asensio, Dan memang kebetulan memang untuk mungkin Asensio untuk balas jumpa balik kelab lama dia. PSG kan. So diorang dah boleh main Asensio dengan Rashford dah register lah kan. So Asensio pula dia loan kan daripada PSG, tapi dia dibenarkan main. Boleh main. Aku tak tahu kenapa. Atas clause apa dah. PSG gentleman agreement lah bagi main kan. Macam TMG dah keluar statement next year Boleh main. mana yang loan player JDT boleh main. Gentleman agreement lah. Steady lah tuanku kan. Sebab Steady. sebab peringkat international pun dah buat macam ni. Okay, so korang apa, memang nak Aston Villa lah ke korang rasa Aston Villa akan menang? Itulah Bukan. Kalau tengok ini one way traffic lah. One way traffic lah. Sebab siapa player dia tu? Watkins, Tak PSG punya player tu. Dembele. Osman Dembele kan. Osman Dembele, okey, bagi aku Ballon d'Or, Rafinha, Osman Dembele, salah 3 orang. Kan? Buat masa setakat ni lah. So Dembele ni gila lah. Lepas tu yang aku suka dia punya midfield ni yang tak ke depannya orang lah. Yang memang kontrol belakang si Vitinha tu kan. Vitinha tu susah lah. Dia yang akan jaga Asensio nanti lah aku rasa kan. Aku PSG ni dia antara pasukan yang liat sebenarnya. Kalau kita tengok season ni semasa Liverpool kalah dengan PSG ni ada pasukan liat. Betul. Pasukan yang cukup liat dengan Achraf Hakimi, back four dia yang ada sekarang ni di PSG. Yelah, betul, game Liverpool tu bila aku personally kalau aku tengok game Liverpool, kalau game tu teruk ke apa semua, dia akan keluar cakap kalau kita tahu game tu Liverpool memang main teruk, kita cakap apa teruk sangat main malam ni. Tapi kalau kita tahu Liverpool dah main all out tapi macam susah, kita akan keluar apa benda yang susah sangat. Aku biasa cakap apa benda yang susah sangat nak lepas lepas nak skor tu kan susah. Memang PSG tu dia macam Kurt cakap, yang dia cakap tadi, korang nak Barcelona menang kan. Tapi aku tak tahu kenapa aku nak PSG menang tahun ni. Disebabkan ikut kata masa aku dengar game Liverpool lawan PSG tu, PSG sekarang ni tahun ni dia revolusi balik. Dia revolusi player-player muda masuk apa semua. Dengan Dembele, aku cakap Dembele ni masa dekat Barcelona bukan main lagi lah. Kaca dia tak kan. pernah injek dia dekat PSG. Aku rasa faktor dia bila Mbappe keluar daripada PSG. Dan itu sebabnya aku nak PSG menang, nak bagi Mbappe rasa dia bukan raja dekat PSG. Sebab kita tahu apa yang Mbappe, kalau betul lah yang kita pun tak tahu kan, Mbappe kontrol PSG sebelum ni kan. So dan kita nak tengok biar Mbappe ni keluar PSG, sebab PSG pun dah keluar duit banyak. Kesian lah dia. Sebab aku ada pernah baca artikel yang ketika Mbappe menyatakan yang player-player PSG sekarang ni dia orang lebih bermain secara bebas, tanpa kawalan ataupun tanpa pengaruh daripada Mbappe. Sebab sebelum ni memang pengaruh Mbappe tu kuat di PSG yang menyebabkan player-player ni tak dapat nak all out secara sendiri ataupun tak dapat nak beradaptasi ataupun nak bermain dengan cara sendiri lah. Tak kreatif lah. So sekarang ni kita tengok player bebas untuk bermain sesama-sama sendiri. Sebab sebelum ni bola memang kena bagi Mbappe. Opsi diorang hanya untuk Mbappe saja. Tapi sekarang memang syarat dia kena bagi kena bagi Mbappe. Tapi sekarang walaupun Osman Dembele tu diorang punya star, tapi Osman Dembele turun cari bola sendiri. Ya betul. Masa aku tengok based on game Liverpool, aku pun tak banyak tengok game PSG kan. Tapi itu yang berlaku lah. Alright, so PSG Aston Villa? PSG menang. PSG menang. Aku rasa menang besar. Aku pun PSG menang. Aggregate dia besar aku rasa. Susah. Tapi tak tahu lah, kita tengok kalau ada slight chance pun mungkin Asensio akan perform, Watkins yang boleh score dan akan ada gol lah. Faktor keeper si siapa tu? Martinez. Itu je faktor dia. Donnarumma. Kalau misalnya kata nak Aston Villa nak menang, maksudnya Martinez,
dia akan jadi macam Alisson first leg tu. Perform lah. Tak mustahil sebab terus terang cakap Martinez dengan Alisson kalau compare one to one, Martinez power lagi sebenarnya. Kan? So benda tu tak mustahil lah. Alright, so itu kita dah share pasal game-game Champions League yang akan main malam ni. So malam ni dan malam besok lah akan ada 4 game, first quarter final Champions League. Ini based on kita orang punya knowledge yang tak seberapa. Tak ada apa pun. Yang tak ada lesen A. Tak ada lesen A. Yang lesen bukan, B pun tak ada. Yang bukannya broadcaster dekat, Bola pun. broadcaster bola ke. Ataupun penulis bola pun. Tak ada. Kan? Tapi ini based on yang kita orang tengok je lah. Yang kita orang tengok, apa yang kita orang rasa, feel kita orang. Pasal game Champions League lah. Kita nak cerita Conference League ke nanti kita sambung Eropah lah kita cakap. Eropah lah. Sikit je lah kan. So untuk Europa League kita just go through siapa tim yang ada? Kita tengok siapa prediction menang je lah. Okay, prediction menang. Dia ada 4 game lah. Satu game RM1 lah, RM1. Boleh. So first game Lazio jumpa Bodo Glimt. Lazio aku rasa tengah perform ni kan. Lazio kalau tengok daripada segi reputation team Lazio lah pergi. Lazio Lazio Bodo Glimt. Sekarang Lazio tengah perform di Serie A. Lazio tengah perform nombor 6. Budak yang PSG tu daripada Lazio lah kan, yang nombor 7. Apa nama? Yang Georgia punya player tu? Napoli. Napoli lah. Mamashvili. Mamashvili pula. Krashevic Ini dekat PSG. Ayolah dekat PSG kan. So next itu yang faktor PSG main lah macam tu. Ya betul. Dia dengan Dembele. Kalau tak ada dia pun masalah juga PSG. Alright. Next Rangers Athletic Club. Athletic Bilbao ke? Athletic Club. Athletic Club tu Bilbao merah putih eh? Ya. Dia tu. Bilbao lah. Ini fight lah, fight tapi aku rasa Rangers pergi kot. Sebab Rangers home dia gila. Kalau dekat home dia Englishman kan. Habis? Aku rasa Athletic ada kekuatan dia sendiri lah. Tapi 50-50 lah game ni. Game ni 50-50. Rangers kita tahu dia kat Eropah ni kadang-kadang dia selalu juga kan pergi jauh sampai semi. Dia dua kelab ni adalah ada kelab underdog lah. Kelab underdog kan. Alright. Bagi aku rasa game ni Athletic lah aku rasa punya game. Right. So next Lyon berjumpa dengan dia lawan siapa? MU eh? MU. MU lawan Lyon. MU main dekat Eropah pun. Tak, masalahnya MU memang dia boleh pergi, tapi masalahnya bila tengok lawan Lyon tu, aku tahu ni tak perasan. MU lawan Lyon kalau dia lawan tim lain, dia lawan Rangers ke, dia lawan Bilbao ke, aku rasa dia boleh pergi. Tapi lawan Lyon ni, tapi aku rasa MU boleh pergi. Aku rasa MU boleh pergi. Dengan syarat aku tak tahu nak cakap dua orang striker tu, Højlund dengan si siapa Belanda seorang tu? Zizi. Aku tak tahu lah. Zizi tu still okay. Højlund tu aku rasa MU macam aku rasa macam mana Højlund? Rasmus Højlund. Baru ni masa dekat international game pun dia Norway dia. Dia cloud lah. Dia teruk lah. Kan? Nak compare dengan seorang lagi masa main Belanda. Very well juga. Zizi okey. In fact Zizi tu dekat MU okey juga dia main. Okey dengan dia punya passion. Højlund ni dia macam semangat je lebih tapi tak dapat. Dia beria je lebih. Okey, aku rasa nak tanya juga satu. Yang tadi aku dah tanya dekat kalau korang jadi Arteta, kalau korang jadi Amorim. MU sekarang ni kat Liga kita dah tahu lah. Kalau ikut matematik boleh top 4 tu ada harapan lagi. Tapi kalau ikut logiknya macam susah. Nak dapat slot Eropah pun susah. Sebab sekarang ni diorang Liga dengan Europa League je diorang main kan. Kalau Europa League diorang kalah, Liga rasa macam susah nak slot dapatkan. Adakah patut Amorim let go je Liga, jangan tersingkir, maintain je nombor 13, 14 ke, bodoh-bodoh nombor 10. Bagi aku fokus dekat ni. Kalau bagi aku lah, Amorim mesti nak buktikan yang MU ni sesuatu juga. So dia nak tak nak dia akan ambil advantage ni
di Eropah untuk something lah kepada MU itu sendiri. So better Liga just maintain, tak payah nak tekan sangat. Ke dia orang kat Liga tu dah habis tekan, itu je hasil yang dapat keluar. Kalau aku jadi Amorim, apa yang aku akan buat sekarang lah kan, apa yang aku akan buat sekarang, aku akan fight sehabis mungkin Liga. Aku dapat nombor 6 ke, kalau nombor 6 boleh pergi Eropah tahun depan kan, boleh nombor 6 ataupun paling-paling teruk pun, sebab MU sekarang ni dia ada masalah perbelanjaan. Dia bukan masalah kewangan, dia tak ada masalah kewangan, tapi orang yang jaga kewangan dia teruk tak biar berbelanja orang teruk lah. Apa annoyance kan kan, sekat perbelanjaan tu gila-gila. So dia kena cari dana tambahan lah. So dana dia kena panjat tangga lah. Tapi Eropah wajib untuk aku menang champion, untuk champion lah. Wajib, tak ada lain, tak ada option lain lah. Tak ada option lain. Alright. So prediction Lyon MU main kat Lyon malam ni. Aku rasa MU pergi kot Menang untuk game malam ni. First leg ni aku rasa Lyon dulu. Lyon. Satu yang menarik kalau Lyon dulu menang. Yes. Sama juga susah untuk tak bersikap bias dengan Liverpool. Tapi rasanya aku cakap Lyon lah. Untuk game malam ni Lyon, tapi kita tak tahu game second leg tak sure lagi macam mana. Sebab Lyon pun tak stable sangat sekarang tau sebenarnya. Yang aku tengok tadi last 10 game dia Liga apa cuma dia kalah 2 kali. Dia kalah 2 kali. So dia kalah pun dengan Marseille dengan PSG. Dua tim kuat. Maksudnya teruk lagi MU lah 10 game yang last. Tapi itulah MU kat Eropah ni menjadi. Dia tengah jadi. Dia kat Eropah dia boleh menang lawan siapa. Dekat England lawan Fulham pun dia kalah. Sebab dia ada faktor England dengan England dia fight. Aku tahu MU ni lemah sekarang ni kan. Ni aku cakap bahasa pasal lah. MU ni lemah, aku akan try punya. Tapi bila dekat Europe, MU ni still dihormati tau. Kelab yang besar. Kelab besar, dia still dihormati. So, tapi England dengan England, sebab kau dah tengok setiap minggu kalah dengan ni, kalah dengan ni. So, kau macam kau Fulham, kau pun cakap aku pun boleh kalahkan MU. Kan? Right, so untuk last game, ni is Spurs jumpa Frankfurt. Macam mana? So, macam mana? Oh, ini fight. Fight bukan sebab apa? Fight bukan sebab apa? Kalau first 11 Spurs yang dia punya coach nak main first 11 tu memang boleh main semua dan fit, memang Spurs boleh tapau senang-senang Frankfurt kan. Tapi bila banyak sangat injury ni aku rasa dia 50-50 lah. Dan kemungkinan macam Spurs boleh kalah pun. Aku tak tahu, aku ada dengar baru-baru ni diorang kata coach Spurs ni whatever result season ni dia menang ke tak menang apa, dia akan dipecat hujung season ni. Ada dengar benda tu? Tak. Rumours tu. Bodoh kalau gitu. Baik dia pecat je sekarang. Takut sama juga macam last season dia orang kata Ten Hag apa jadi pun hujung season nak pecat. Menang FA Cup, kau julang dia wira sama kontrak. Sampai berapa bulan kau pecat balik, kau tebus balik kontrak. Tapi susah nak cakap sebab dia memang tak ada resources. Player dia injured. Lepas tu dia punya siapa, Levi kan, owner kan. Memang susah nak kompromi benda tu. Memang tak ada resources. Gila, defend 4 orang tak ada. Lepas tu adalah sekejap Udogi tu ada yang selalu ada daripada back 4 Udogi. Sampaikan si Archie Gray tu is a midfield punya player. Main center back for the berapa game, 10 game. Tapi dah start, player dah start masuk balik kan, dah okey recover kan. Dia main. Dan game ni pun aku rasa kita shoot ni pun ada masa lagi seminggu lebih. Biar ada player recover apa semua. Kalau recover dan fit dan memang boleh main as a satu organisation, Spurs akan pergi. Tapi kalau tak, kali Jamlos will go lah. So macam ni, sebab kita tengok Eintracht Frankfurt, yang aku check balik table, diorang tak teruk diorang nombor 4 kat Liga sekarang. So diorang punya game cantik. Dia macam ni, Bundesliga walaupun nombor 4 lawan tim nombor 10 dekat Liga Inggeris sangat berbeza. Tapi kita kena tapi Frankfurt ni pun dia tak ingat dalam last few season dia pernah ada masuk satu final lah. Dia yang aku rasa yang conference Liga, dia bagi Liga yang dia kalah dengan West Ham tu kan, Liga B40.
Macam dia main ni Liga M40, Champions League, T20 ni Liga. Dia cakap dia pernah pergi final lah. Yelah kalah dengan West Ham tak silap aku. Lah. So dia ada pengalaman juga lah kan. Dekat Eropah kan. So untuk game ni walaupun Spurs kita tahu tengah bergelut dengan isu-isu yang ada sekarang di Spurs, dengan Son pun kita dah lama tak dengar sangat. Nak sangat Son nak kat KO. So tapi bagi aku game ni fight, dan aku predict memang Spurs akan menang juga. Spurs ada ramuan nak menang lah. Dia ada ramuan nak menang. Cuma resources tak cukup. Resources tak cukup. Dan aku terus terang cakap aku nak Son Heung-min tu menang cup lah. Sebab dia Korea punya player Asia lah. Player Asia yang aku rasa dia dah menewaskan reputasi Nakata, semua dah aku rasa dia yang terbaik sepanjang zaman yang ada dekat player Asia kot. Aku rasa Nakamura semua dah bawah dia. Aku rasa even MU punya player Pak Jisung pun Pak Jisung sebab Pak Jisung banyak Pak Jisung maybe sebab dia sukses lah. Dia dalam tim MU yang masa tu memang yang tengah gila tau. Dan glory lah. Okey lah, betul. Aku cakap kalau dia di bawah pun di bawah Pak Jisung je. Tapi yang lain aku rasa, tapi based on performance, personal performance, memang Son sebab Son key player. Captain pula tu. Ya betul. So untuk aku rasa untuk last game ni aku rasa Frankfurt akan menang. Tapi jauh di sudut hati ni aku nak Spurs menang. Sebab lepas Newcastle menang itu Carabao Cup, Spurs dah jadi pasukan yang antara pasukan yang lama tak menang piala. Sebab sebelum tu dia lah pemegang rekod baru sekarang. Kan Spurs yang paling lama, rupanya Newcastle masa tu. Dan bila Newcastle dah menang, sini Spurs paling lama, bagilah dia orang piala. Kesian sekarang. Dia pun pakai logo kan. Mana tahu kalau pergi final, ada buat kontes dapat pergi tengok final, mana tahu. Besar tu sekarang. Janji tak ya kira VR. Alright, so itu kita punya prediction. Saya cakap kalau dengan Abel ni, kalau cerita pasal bola best, maybe kita akan set satu episod yang khas kita nak cerita pasal bola. Tapi inilah untuk dua liga, Champions League dengan Europa League yang akan main malam ni, malam besok, malam Jumaat. Ada juga main. Conference League so tu nantilah kita cerita. Conference League nantilah. Kita cerita masa dah sampai final nanti. Final kita masa Real Betis lawan Real Chelsea. Betis atau Fiorentina jumpa Chelsea. Tak sure lah, tapi rasa Chelsea akan pergi final lah. Alright, so itu saja untuk minggu ni. Ya. Kita nak say thank you lah Kak Abel. Dua episod yang kita, episod raya kan. Lepas tu ni episod bola pula apa semua. Abel ni forte dia bola lah. Betul, kan. Yang kita tengok lah banyak kan forte dia, tapi bola ni yang dia punya passion. Dia lain macam Liga Afrika. Kau pernah tengok Liga Afrika? Kan? Aku tengok Liga Afrika tu, aku tak tengok Liga, aku tengok Piala Negara Afrika. Sebab kalau Piala Negara Afrika best laju, game dia laju kan. Tak tahu Piala Afrika, Liga Afrika macam tu juga. Slow sikit. Tapi aku pernah pergi Mesir, Al-Ahli Mesir kan, Al-Ahli Mesir, aku pernah tengok diorang punya fan dekat luar stadium sebelum game. Al-Ahli lain macam. Al-Ahli dia Zamalek apa semua kan. Gila juga weh. Cuma aku satu anda yang nak cakap, dia kau nampak diorang gila babi, tapi macam mana diorang bukan pakai baju macam baju bola sangat. Tak nampak lah, ada lain lah. Kalau macam Arab, kau tengok yang datang dia pakai jubah ni. Tapi yalah, itu kita boleh nampak kat TV, tak adalah terlalu macam fanatik sangat. Tapi yang macam Ali ni macam fanatik gila weh. Ali kalau di negara-negara Afrika lah kita katakan, kelak-kelak negara Afrika antara pasukan yang kuat lah. Macam PSG lah. Kaizer Chiefs ada satu kelab pun, ada kelab Afrika juga. Dia kan ada yang nak main ni Liga kelab-kelab dunia tu kan. Dia ada dalam tu. Alright. Mungkin kita boleh buat cerita pasal kelab-kelab dunia nanti. Nanti. Tapi ada harapan Liverpool nak masuk kelab-kelab dunia tu. Yalah, bukan boleh menang Liverpool. Kecewa aku. Right, so itu saja untuk minggu ni. So kita jumpa lagi untuk next episode. Thanks kepada semua yang sudi menonton, sudi subscribe kita punya channel. So kalau yang belum subscribe, tolonglah subscribe, kerana subscribe itu percuma. Alright, so kita jumpa lagi. Ya. Terima kasih semua menonton Budak Kerang sekali lagi dari saya, dan teruskan support channel ni.
Baik, terima kasih, jumpa lagi. Baik sekali. Alright, so itu saja untuk episod ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.